every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Pada 9 hari 6 2025, UPSI telah digemparkan dengan berita kemalangan bas di Jalan Gerik Perak. Jadi Hospital Ipoh, Hospital Permaisuri Bainun telah mengeluarkan satu statement bahawa diorang kekurangan darah. Jadi pihak Fakulti Pengurusan dan Ekonomi UPSI telah memberikan inisiatif, telah membuka inisiatif untuk menolong pihak hospital di Hospital Ipoh dengan membuat kempen derma darah kepada membantu mangsa-mangsa yang terselamat. Saya wakil dari syarikat Welcome Nisa Enterprise telah berkolaborasi dengan pihak FPE Cares dalam kempen derma darah untuk memberikan sumbangan supaya dapat menggalakkan lebih ramai mahasiswa-mahasiswi untuk datang memberikan bantuan dalam menderma darah. Ini kerana masih ramai lagi mahasiswa-mahasiswi yang tidak mempunyai kesedaran dalam memberikan bantuan untuk membantu pihak-pihak mangsa yang terselamat dalam kejadian berikut. Jadi kami daripada syarikat Welcome Nisa Enterprise telah menjadi sukarelawan wira tanpa nama terima kasih penderma untuk memberi sumbangan berbentuk makanan kepada para penderma supaya menggalakkan lagi mahasiswa dan mahasiswi untuk menderma darah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan Budaya Keusahawanan UPU 322 dan beradanya kami di sini. Sekarang kami berada di pekarangan Masjid Al-Mursyidin UPSI dan di sini telah berlangsungnya kempen derma darah FPE Cares yang telah berlangsung pada pukul 9 pagi sehingga pukul 12 tengah hari. Dan beradanya kami di sini adalah untuk memberi bantuan sukarelawan iaitu wira tanpa nama terima kasih penderma. Dan tujuan bantuan kami pada hari ini adalah untuk memberi penghargaan kepada mereka yang telah menderma darah dan juga memberi dorongan ataupun galakan kepada mahasiswa-mahasiswi UPSI untuk menderma darah pada hari ini. Okey, baiklah. Objektif bantuan kesukarelawanan ini adalah untuk memberi sumbangan berupakan makanan untuk menghargai usaha mereka yang telah mendermakan darah dan menggalakkan mahasiswi dan mahasiswa untuk terus mendermakan darah kepada yang memerlukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini saya bersama dengan mahasiswa-mahasiswa UPSI yang telah menderma darah di pekarangan Masjid Al-Mursyidin pada hari ini. Jadi, boleh tak saya nak tanya sikit, macam mana pengalaman anda setelah menderma darah pada hari ini? Baik, terima kasih. Bagi saya lah, sebenarnya inilah kali pertama saya menderma darah. Dan bagi saya seronok, saya rasa puas. Kerana ialah orang kata, sekali kita derma darah boleh menyelamatkan 3 nyawa. Okay, jadi bagi saya rasa gembira. Dan ini adalah salah satu orang kata perkara yang baik kita lakukan untuk orang lain. Betul. Jadi, macam mana pandangan awak tentang kempen ni? Patut diteruskan ke ataupun macam mana? Okay, untuk pengetahuan semula, program ini sebenarnya adalah program di bawah Persatuan Pengurusan Ekonomi Fakulti Pengurusan Ekonomi PPFPE, dan program ini dijalankan daripada pagi tadi dan hampir 100 orang yang hadir untuk menderma darah. Dan bagi saya aktiviti ini sangat bagus dan perlu diteruskan. Maksudnya bukanlah kata PPFPE sahaja, semua persatuan lain boleh juga melakukan program ini di masa akan datang, insya-Allah. Baiklah, jadi kami daripada kumpulan SSR Budaya Kesewanan Assignment kami hari ini ada membuat sedikit sumbangan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sumbangan untuk menghargai mahasiswa-mahasiswa yang telah berada di sini. Kerana saya percaya tak semua orang dapat berada di sini untuk menderma darah. Jadi ini sajalah sebuah sedikit daripada kami supaya dapat semoga lepas ni dapat lagi menderma darah lah untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Terima kasih. Encik, boleh tak kami nak temu ramah Encik sekejap? Okey. Jadi Encik baru lepas derma darah kan tadi? Jadi macam mana perasaan Encik selepas menderma darah? Saya rasa saya dapat menyumbangkan anak saya sikit kepada sakit-sakit walaupun dia sendiri memang tinggi. Oh, betul. Jadi kami daripada Budaya Kesewanan, kami ada program untuk menghargai kamu semua yang telah menderma darah sebagai tanda penghargaan menderma darah. Jadi sebagai sumbangan ni, kami harap selepas ni untuk program derma darah yang akan datang, bolehlah datang lagi menderma darah ya. InsyaAllah. Di sini. Sebagai penambahbaikan, kami berhasrat agar dapat memberikan makanan yang lebih berkhasiat dan bernutrisi kepada para penderma. Kami juga berhasrat agar dapat menambahkan lagi kuantiti makanan dan sumbangan kami daripada sebelum. Sepanjang menjalankan tugasan ini, saya telah mempelajari kepentingan kerja berpasukan dalam menerapkan nilai-nilai budaya keusahawanan seperti inovasi, tanggungjawab dan daya tahan. Setiap ahli kumpulan kami memainkan peranan penting dalam memastikan maklumat yang dikumpulkan ialah relevan dan tepat. Kami juga belajar bagaimana untuk mengatasi perbezaan pendapat dengan komunikasi yang berkesan dan terbuka. Tugasan ini telah membuka mata kami tentang bagaimana ilmu budaya seperti sikap positif, kepercayaan dan semangat tidak mudah putus asa amat penting dalam dunia keusahawanan. Melalui proses perbincangan dan pembahagian tugasan, kami lebih menghargai kekuatan kerjasama dalam menghasilkan hasil kerja yang berkualiti. Kesimpulannya, program pemberian derma makanan bukan sahaja memberi manfaat kepada penerima, malah turut memberi semangat dan kepuasan jiwa kepada para penderma. Melalui sumbangan ini, penderma merasakan nilai kemanusiaan yang tinggi, dihargai dan lebih prihatin terhadap nasib orang lain. Setiap senyuman dan ucapan terima kasih kepada penerima menjadi pendorong untuk mereka terus membantu. Dan program ini juga telah mewujudkan rasa kebersamaan dan kasih sayang dalam komuniti. Semangat pemberian ini perlu disemai dan diteruskan agar lebih ramai tampil sebagai wira tanpa nama yang menyebarkan kebaikan secara ikhlas dan berterusan.